Assalamualaikum, my korang. Boleh tak? Elsa kan ke depan mungkin lah kan. Elsa sebenarnya tahu tak, Elsa sebenarnya ada banyak sangat benda yang Elsa rasa macam nak bersembang, tapi Elsa tak tahu siapa yang suka dengar apa yang Elsa nak share, suka nak layan lah topik-topik yang Elsa nak cerita ni. Bukan apa, Elsa macam ni tau. Every time Elsa pergi bekerja ataupun pergi mana-mana, Elsa akan dapat insight yang best untuk di-share. Untuk macam hari ni lah. Dan mungkin hari-hari ke depan. So mungkin korang akan nampak pattern ni, apa yang Elsa akan suka nak kongsikan, apa yang Elsa suka nak just macam sebenarnya kira macam usurah perbincangan online lah kan. Mungkin korang pun lalui benda yang sama, semua macam tu lah. Hari ni topik dia pasal, tak tahulah nak kata pasal career ke, tapi sebenarnya pasal urusan kita lah sehari-hari kan. So hari ni Elsa ada job dekat KL tadi, baru je balik. So insight yang Elsa dapat hari ni macam-macam sebenarnya, but one yang paling Elsa rasa macam lepas relate daripada ilmu ni bila relate, yang Allah temukan satu titik yang buat kita faham, itu yang best. Bila kita bekerja, kita enjoy apa yang kita buat, kita akan dapat insight-insight yang best. Jadi apa Elsa nak share hari ni, which is pasal hari ni Elsa tersentuh dengan satu ayat yang klien Elsa share tadi masa training. Dia cakap pasal surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 7. Which is Allah dah sebut, dalam setiap kesusahan, pasti Allah akan selitkan kemudahan. Okay, Elsa baru sedar sesuatu bila Elsa relate balik kan. Orang selalu cakap, susah dulu, senang-senang kemudian. Tetapi, hari ni Elsa lebih sedar sesuatu, which is, kita, after kesusahan tu, kita dapat kesenangan. After kesenangan, bukan after lah, semasa mendapat kesenangan tu sebenarnya, rupanya Elsa baru sedar, kita tak boleh selesa. Kita tak boleh selesa sebab Allah kata apa? Setelah urusan tu, bersungguh-sungguhlah untuk urusan yang seterusnya pula. Maksudnya hidup ni, kalau kita dah bersusah untuk sesuatu, kita tak boleh terus selesa bila kita dah dapat kesenangan. Maksudnya kita tetap kena push diri kita juga. So betul lah apa yang ayat-ayat yang kita selalu dengar, dunia ni bukan tempat untuk berehat. Maka kesenangan yang kita dapat tu pun sebenarnya satu orang kata push factor untuk kita improve. Okay, so apa yang Elsa nak boleh relate dengan kehidupan Elsa ni, apa yang Elsa nampak dan apa yang Elsa nampak pada diri Elsa dan juga nampak pada cara fikir orang lain, cara fikir Gen Z lah kan. Sebab orang banyak bash Gen Z ni, kita tak suka. Okay, so Elsa nak some of you guys realise macam ni. Kita bagi satu contoh kerja lah kan, kerja. Elsa ada satu dulu lah kan, pegangan yang Elsa rasa macam okay, aku lahir daripada keluarga biasa, so aku nak jadi orang biasa je lah, kerja, makan gaji, sudah. But one time I realise kau tak perlu pun, maksud menjadi orang biasa tu tetap kau kena jadi somebody. Kau tak boleh duduk dalam zon selesa, kau tak boleh selesa. Kalau kau selesa dengan hidup macam tu, kau tak boleh nak bagi value pun dekat orang. Dekat diri sendiri pun kau takkan dapat, apatah lagi nak bagi value dekat orang. Nak bagi senang betul-betul faham lah. Dulu Elsa ada satu fasa yang Elsa rasa macam aku kerja-kerja je lah, tak payah nak bagi lebih-lebih. Pernah dengar tak ayat macam ni? Korang pun mesti kan akan ada dalam hati kan, aku kerja je, buat je job scope aku, tak payah lebih-lebih. Tetapi by the time Elsa bekerja, kita dah lalui fasa macam-macam ni, Elsa nampak sesuatu yang macam Allah kata, betul lah ya Allah kata, bila dah susah, kita dah dapat kesenangan tu, jangan selesa, push lagi diri kita. Bila kita push diri kita, tak tahulah benda ni you all akan rasa sendiri. Kita akan rasa tahu, bila kita bekerja, kita bagi lebih, bukan beyond our expectation, beyond bos ke apa punya expectation, kita akan dapat satu, tak kisahlah apa-apa, tapi Allah akan bagi sesuatu yang buat kita rasa macam kita tak akan jadi orang biasa. Hidup ni, menjadi orang biasa tak salah, tapi kita kena improve diri lah supaya kita tak berada di takut yang lama. Okay, tak perlu pun jadi orang yang luar biasa tu, tak perlu menjadi datuk, tak perlu nak menjadi ada title lah, senang cerita apa semua, gelaran menjadi bos ke, tak perlu sebenarnya. Ini apa yang Elsa nampak. Sebab Elsa rasa macam nak educate juga ramai orang cara fikir orang untuk rasa selesa untuk menjadi biasa.
Jangan jadi biasa. Korang kena improve. Okay, improve. Sebab Elta rasa sangat rugi, sangat-sangatlah rugi menjadi orang yang biasa. Sebab apa? Sebab rugi. Korang kena belajar. Elta pun masih belajar. Dan Elta rasa bila relate dengan ilmu-ilmu Allah ni, bila relate dengan apa yang berlaku, Elta rasa macam Allah nak kata, jangan jadi ditakut itu. Atau mungkin tak jumpa lagi ayat yang tepat, ayat yang sesuai, ayat Al-Quran mana yang lebih tepat untuk memaknakan apa yang Allah nak masukkan ni. Tapi Elta percaya ada something yang Allah nak sampaikan. So kita jangan beralasan. As a Gen Z, kita jangan beralasan. Jangan cakap kita nak hidup setakat ini je. Kita dah letak batas tu, yang buatkan kita okay dah, tak boleh go over the limit dah. Sampai situ je. Come on guys, jadi manusia ni jangan jadi itu je. Kita kena improve. Improve skill. Bila hari ni kita rasa okay, kita dah cukup bagus buat ni, jangan rasa selesa. Kita kena bergerak lagi. Sebab kita tak tahu, kita ni masih, orang kata okay, ni bahasa yang tepat. Kita tak tahu ke depan nanti kita ni masih lagi relevant tak? Kita ni masih relevant ke? Kita yakin ke orang akan pandang kita, dan kita yakin ke orang akan masih terima kita kerja dengan cara kita yang dah tak relevan? Masa sekarang ni berlalu laju dan macam-macam perubahan berlaku. Jadi ada sebab kenapa Allah tak bagi kita selesa, dan ada sebab kenapa kita kena push sikit diri kita. Tak payah jadi datuk, tak payah berangan jadi datuk ke jadi bos, tak payah. Kita nak improve diri kita untuk kita. Elta cakap ni sebab Elta nak push diri Elta juga. Sebab sometimes Elta akan buat benda ni, dan sometimes juga Elta rasa macam kawan-kawan Elta kena jadi macam ni. Kau tak boleh duduk dekat tempat tu, kau tak boleh duduk kat position tu selama-lamanya. Kau kena berubah walaupun sedikit, sebab hidup ni bukan untuk selesa. Elta bukan nak ceramah tau, tapi Elta nak ajak sangat kawan-kawan Elta macam, faham tak, korang berfikir open lagi mind tu. Dan orang kata stop mengeluh, buat je. Sebab apa? Ustaz Hana Ataki cakap, diam tu adalah satu keajaiban. Bila kita diam, Allah sebenarnya nak menghadirkan keajaiban untuk kita. Kita diam, buat je kerja kita. Penat, memang penat. Mustahil ada satu fasa umur kita, mana-mana fasa kita akan kata macam, penat aku tak nak buat ni. Kita akan bising. Tapi lama-lama bila kerja tu menjadi satu ibadah untuk kita, jadi tanggungjawab untuk kita, kita tak akan mengeluh dah. Kita akan buat je. Kau nak jadi apa, kau jadilah. Kita akan buat je, sebab nak buat macam mana lagi? Kita bukan dilahirkan kaya. Kita bukan dilahirkan kaya, kita dilahirkan comel. Jadi kena berusaha lah. So konklusi hari ini, pesanannya adalah hidup di dunia ni tak boleh selesa. Percayalah, kalau kita selesa, jangan merungut kalau kita rasa hidup kita terlalu stagnan. Jangan merungut kalau kita rasa macam tak ada perubahan dalam hidup kita. Macam jangan merungut tengok orang lain itu ini. Cuba tanya pada diri sendiri, ada tak perubahan sikit pun yang kita buat? Ataupun cuba tanya pada diri sendiri, kita ni dah tahap apa sebenarnya? Selesa sangat kan? Sebab tu yang kita rasa macam itu tak cukup, ini tak cukup. Betul tak? Itu saja bebelan comel daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.